Cucuk insulin tu tak salah tuan-puan. Tapi betul ke badan kita perlu cucuk hormon dari luar ni? Atau sebenarnya ada cara yang boleh bantu aktifkan sistem semula jadi dalam badan kita? Sebab tu saya memang recommend Betarin. Dalam Betarin, dua bahan yang bantu aktifkan sistem semula jadi badan kita. Betarin aktifkan L-sel dalam usus. L-sel ni yang bertindak keluarkan hormon GLP-1 iaitu hormon kenyang. Bila GLP-1 ni aktif, kita akan rasa kenyang lebih lama. Kesan dia, selera terkawal, gula lebih stabil dan dapat turunkan berat badan. Dan yang paling penting, sel badan mula respons semula pada insulin. Jadi, kita tak perlu cucuk dah. Kita bantu tubuh reset sendiri dari dalam. Cucuk tu tak salah tuan-puan, tapi biarlah jadi langkah terakhir. Kalau tuan-puan nak mula cara yang lebih selamat, lebih lembut, saya syorkan mulakan dulu dengan Betarin. Nak saya tunjuk cara amalkan ikut bacaan tuan-puan? Tekan link yang saya sediakan di bawah. Pada saya, siapa yang belum mencubakan Betarin ni, elok mencuba. Yang mana kerja mana orang kata dia nak naik, dia tak nak turun, boleh cubakan produk Betarin ni. Sebab saya salah seorang pengguna dia dan salah seorang pengguna yang suka nak beli ubat kat Facebook. Tapi Alhamdulillah bila saya guna Betarin ni, saya cuba Betarin ni, Alhamdulillah banyak perubahan pada saya. Saran saya elok ambil lah. Salah tu dia untuk menstabilkan bacaan gula kita kan. Kalau kita tak makan mungkin dia akan naik-naik. Kalau kita bebas daripada kencing manis saja. Cuba Betarin. Saya kalau boleh saya nak bagi tahu, cubalah berhenti produk lain lah. Cuba start pada produk Betarin ni sebab apa? Daripada banyak-banyak produk saya tengok, yang ini saya nampak kesannya nampak seawal sebulan. Kalau sebulan ni makan masa kan sampai 2-3 bulan kan. Pada saya rasalah yang ni okey lah. Masuk pada yang belum cuba produk ni, insyaAllah boleh. Untuk pada mereka-mereka di luar sana yang ada masalah 3 serangkai ke, atau terutama dia yang ada penyakit kencing manis, eloklah mencuba Betarin ni. Betarin ni saya rasa sesuai sangatlah untuk menggantikan kita. Cubalah dia, insyaAllah kalau diizinkan Allah Ta'ala, kita akan amalkan. Saya rasakan pada pengalaman saya lah, Betarin ni dia macam satu option untuk kita kawal gula. Sebabnya macam saya dah bertahun, bukan baru kan, belasan tahun dah makan, especially tu. Pada orang-orang yang belum mencuba tu, kalau ada rasa nak cuba option lain lah kan, cubalah. Saranan saya untuk ubat Betarin ni, saya cakap cubalah, sebabnya atas kawalan gula tu memang menjadi. Jadi ubat ni terbaiklah pada sesiapa yang nak cuba mengawal panas gula, boleh makan.